In case macam ni, dia complicated sikit sebab dia melibatkan dua ketinggian. So, bayangkan ada basketball player kat sini dan dia nak campak bola tu masuk ke dalam basket tu. Ada melibatkan dua ketinggian lah, which is the height of the basketball player and the height of the hoop. Jadi, kalau kes macam ni, dan awak kena tengok betul-betul lah soalan minta apa. Ada tu, dia nak ni je ke? Atau apa, dia nak SX ke? Dia nak ketinggian maksimum ke? Ataupun dia nak masa ke? Masa daripada sini ke sini berapa? Awak kena baca soalan betul-betul. Selain daripada dia bagi kes macam ni, dia boleh juga tukar sikit. Dia letak ketinggian yang ni lagi tinggi. So, yang ni saya pernah bagi soalan kat awak. Soalan ni, dia bagi awak height of building B. Dia bagi SX, tak silap saya. Lepas tu, ni adalah horizontal projectile motion. So, beza sikit lah. Kalau yang gambar atas ni, dia ada angle. So, dia akan ada UX, UY. Kalau yang ni horizontal, jadi ni terus ambil sebagai UX dan UY dia kosong. And then, bola tu akan jatuh dekat building B. Soalan tu minta awak cari height of building A. Ya, cari HA ni berapa. So, awak tengok gambar ni pun, awak boleh nampak yang HA ni adalah HB, lepas tu tambah dengan ketinggian kat sini. Yang saya labelkan sebagai X. So, untuk cari HA, awak kena tambahkan HB dengan ketinggian X. Lepas tu nak cari X ni macam mana? Kata kalau bila objek tu travel from here to here, kat sini ni, SY dia adalah sama dengan negatif X. Sebab dia dah jatuh sebanyak X. Dah ada negatif sebab jatuh ke bawah. So, maksudnya nak cari X ni, awak kena cari SY lah. Awak akan jumpa soalan macam ni, contoh. Dia minta awak cari masa. Time taken for the ball to travel through the hoop. Bila awak cari masa tu kan, kadang-kadang awak akan keluar equation quadratic, especially bila awak guna formula SY equal to UYT minus half GT square. So, awak akan dapat quadratic equation, nanti dia akan bagi awak 2T. T contoh 0.69, lepas tu T sama dengan 1.63. Ni saya letak jangan nilai, saya tak kira pun. Awak tertanya-tanya lah, awak nak ambil nilai mana sebab dua-dua positif. So, which one is the answer? So, kalau kita ikut logik, 0.69 ni adalah, kalau awak tengok, dia ada ketinggian yang sama kat sini. So, awak nampak tak? Hoop ni, ketinggian dia sama dengan kawasan kat sini. So, maksudnya, bila bola tu travel from here to here, dia akan ambil masa 0.69. Lepas tu, nanti dia travel lagi from here to here, dia akan ambil masa 1.6 berapa tadi. Okay? So, sebab tu ada dua masa. Sebab dia ada dua ketinggian yang sama. So, dia bagi dulu masa untuk ketinggian pertama tu, and then dia bagi masa untuk ketinggian kedua. Tapi, kalau awak nak masa untuk dia lalu kat hoop, dan awak ambil masa yang lagi lama tu lah. Ni, untuk jawab-jawab soalan projektile ni, kan kita kena kira SY, Y, T. Macam mana nak kira semua benda ni? Kita kena guna equation of projectile motion.